Hai korang. Okay, jujur dengan Maya. Siapa kat Save Me bila bangun pagi, tengok. Cemil rasa macam, kenapa kulit muka ni nampak macam jatuh sikit? Terutamanya area rahang dan tepi mulut ni. Stres kan? Umur makin naik, kolagen makin hilang guys. Itu normal. Hari ni Maya nak share satu rahsia besar. Kita tak payah pakai retinol mahal-mahal dulu. Kita guna ni je. Aris Chia Seed. Weh, korang tahu tak benda kecil ni sebenarnya powerhouse untuk anti-aging? Dia penuh dengan omega 3 untuk kuatkan skin barrier kita dan dia ada natural plumping effect. Bila kena air, dia kembang jadi gel. Gel tu lah yang akan bagi instant hydration dan tegangkan muka kita. Okay, jom Ana tunjuk cara buat Chia Seed Collagen Gel. Senang gila! Korang ambil satu sudu kecil vanilla chia seed, tuangkan suku cawan air panas. Kacau-kacau manja sikit, lepas tu sabar. Kena tunggu dalam 10 ke 15 minit biar dia jadi gel pekat. Okay, ni part paling penting kalau nak tekstur dia smooth macam serum mahal. Korang kena tapis. Kita nak ambil gel yang jernih tu je. Biji dia tu boleh buat breakfast lain kali. Last kali, untuk extra kick, masukkan 3 titis vitamin E oil. Kacau sebati. Tada! Siap natural collagen kita. Tekstur dia best sangat. Sejuk bila dia kena kulit. Macam mana nak guna? Pakai ni waktu malam sebagai serum atau mask. Biarkan selama 20 minit, lepas tu bilas. Korang akan rasa kulit tu macam serta-merta ketat. Dan best. So guys, jangan lupa try tau. Bahan kat dapur je pun. Kalau dah cuba, tag I. Selamat mencantikkan diri. Love you. Bye.